kaya sebab kita punya nature kita ni, kita suka ajak orang menabung. Kita adalah orang kewangan. Orang kewangan adalah orang yang menyimpan duit. Tiba-tiba kita ajak orang suruh habiskan duit. Dah lah beli mahal-mahal pula tu barang kan. Contoh, iron. Nak kena beli iron 2,000 pula. Nak kena beli iron 3,000 pula. Padahal, boleh je guna iron yang 200-300 ringgit pun sama je function dia kan. Tapi lebihlah sikit. Yang kualiti yang tu. Brand A tu. Tapi, yelah nak kita katanya, kita ni tak sampai hati. Orang tu habis duit, kita dapat insentif atas orang tu habis duit. Tapi dengan bisnes public gold ini kenapa sangat-sangat mudah? Dr. Shu tu kenapa dia boleh setia dengan bisnes ni? Sebab emas ni adalah evergreen. Seumur kita kan? Kita berdebar-debar. Sebab apa? Kita punya aim adalah mencapai 1 kilogram satu family. Maksudnya ada orang sampai kena ambil 20 tahun, kena ambil 30 tahun untuk mencapai